Itu saya ulas sikit isu ni pasal dia bercakap dengan bekas askar. Dalam mesyuarat PBTM nak memperbodohkan askar. Dia kata kalau hapuskan PTPN, IPTS akan jadi tutup kedai. Maknanya dia cuba membela IPTS yang dimiliki oleh kroni-kroni, oleh orang kaya. Sedangkan rakyat marhen di bawah ini memerlukan pendidikan percuma. Ini yang dipertabelkan. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, saya nak bagi tahu kalau ada warga tentera yang hadir hari ini. Saya jumpa ada 3 orang warga tentera yang hadir berkenaan dengan politik. Ramai yang salah faham. Dikatanya polis ataupun tentera tidak boleh berpolitik. Ini satu fahaman ataupun ajaran yang sesat. Kerana dalam peraturan Perintah Majlis Angkatan Tentera tahun 1972, kalau kita baca balik undang-undang, dalam fasal 37 dengan jelas menyebut bahawa warga tentera boleh mengikuti program-program politik asalkan mereka tidak menjadi ahli, tidak melibatkan diri, dan mereka menghadiri ceramah-ceramah dibenarkan dalam session ini. Jadi tidak ada masalah warga tentera yang tengah beriman untuk menyertai politik kerana mereka dibenarkan mengundi. Bagaimana mereka nak mengundi kalau mereka tidak boleh tidak dibenarkan untuk mengikuti perkembangan politik? Macam mana mereka nak tahu sama ada PN lebih baik daripada Pakatan Rakyat kalau mereka tak dengar penjelasan daripada Pakatan Rakyat? Sebab itu mereka boleh hadir asalkan mereka bukan berpakaian uniform, tidak jadi tukang panjat pasang banner, poster. Mereka tak boleh libatkan diri dalam itu. Cuma mereka boleh hadir dengar, kemudian buat pertimbangan yang sendiri. Kerana kalau tidak ada pengetahuan berkenaan isu politik ini, mereka akan terus diperbodohkan. Sebagai contoh, suatu pilihan raya di Bagan Pinang, suatu Isa Samad bertanding di kawasan Bagan Pinang di mana undi tentera adalah undi paling banyak majoriti di Bagan Pinang. Apa janji Isa Samad yang sekarang ini menjadi pengurusi Felda? Dia dah tipu askar-askar di Bagan Pinang, dia masuk Felda, dah tipu orang Felda pula. Contohnya di Bagan Pinang, masa kempen pilihan raya dia janjikan 3 perkara khusus buat askar. Yang pertamanya adalah kemudahan wifi di seluruh kamp di Bagan Pinang. Yang keduanya padang futsal, dan yang ketiganya kolam renang. Salah satu lagi yang dijanjikan untuk menjadikan Polisen adalah bandar tentera darat. Kalau tuan-tuan pergi Polisen hari ini, adakah menampakkan bandar tentera darat di Polisen? Kecuali bangkai kereta kebal yang diletakkan di tepi jalan sebiji. Kalau setakat letak sebiji bangkai kereta kebal, kita isytiharkan sebagai bandar tentera darat, dekat kamp Baju 10 itu lebih daripada sebiji bangkai kereta kebal. Itu janji Isa Samad. 3 janji ini sehingga sekarang, saudara, masih tidak dapat dilaksanakan di Bagan Pinang. Selepas menang Isa Samad di Bagan Pinang, dia hanya menunaikan satu janjinya, iaitu beliau berkahwin baru. Berapa bulan selepas dia menang, dia pun kahwin baru. Itu janji dia dengan Datuk Sariza, Puteri UMNO dulu. Itu janji yang ditunaikan. Lepas tu dia tinggalkan Bagan Pinang, dia lagi masuk Felda. Tipu orang Felda pula. Pinjam duit ke BSP, kononnya 5 bilion, 6 bilion salah saya. Pinjam duit ke BSP, dia beritahu dia pinjam bukan kerana tak ada duit. Duit banyak, tapi sengaja nak pinjam. Dia tinggalkan Bagan Pinang dengan janji-janji begitu pada warga tentera. Kemudian yang nak tanggung janji ini adalah Najib. Baru-baru ini Najib pergi ke Polisen. Dia bercakap dengan warga tentera. Wahai warga tentera, apa kamu nak? Kamu nak kolam renang? Kita bagi 5 juta. Peruntukan. Sedangkan janji itu sebenarnya telah dijanjikan oleh Isa Samad. Kenapa mesti Najib mengulangi janji yang sama? Di situ jelas warga tentera kalau tidak mengetahui perkembangan politik, mereka akan terus diperbodohkan. Sebab itu saya menyeru kepada bekas-bekas tentera, cukuplah kita untuk diperbodohkan. Sebab dalam perkhidmatan kita sentiasa mengikut arahan, takkanlah dah pencen, masih lagi kita takut untuk menegakkan kebenaran ini. Marilah kita sama-sama dengan Pakatan Rakyat untuk melakukan perubahan. Kalau perubahan tidak berlaku dalam masa tempoh sepenggal pemerintahan Pakatan Rakyat, kita beralihlah kepada kerajaan yang lain. Kerana kita kena berani mencuba.
untuk melakukan perubahan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau mengikut peraturan Angkatan Tentera juga, daripada dulu kalau kita lihat bahawa dalam undi POS sekarang ni ada rancangan bahawa askar akan mengundi awal 2 ataupun 3 hari sebelum orang lain mengundi. Masalah awal tak awal itu masalah lain. Yang kita pertikaikan adakah undi tentera itu telus. Kalau ikut peraturan pasal 38 dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera bahawa setiap warga tentera mengundi mestilah berpakaian awam. Selama ini kalau tuan-tuan tengok bertahun-tahun raya sebelum ini di dalam kem warga tentera mengundi tetap berpakaian uniform. Mereka sendiri langgar undang-undang yang mereka cipta sendiri. Jadi selepas ini kita akan tentukan bahawa warga tentera apabila masuk ke kawasan mengundi, kita pastikan mereka mesti berpakaian awam. Kalau mereka berpakaian tentera masuk, kita ada hak bantah kerana dalam pemat